So kalau kata hampa pengguna produk Kelisa, tengok video ni bagi habis dan tolong hilangkan button follow di tepi saya. Tu produk Kelisa check in ke AYD dengan masalah kereta jadi berat, dan bila kita test drive, kita buat uji pandu, dan bila kita menaiki bukit, kita memandu, RPM naik tinggi 3,000 ke 3,500 RPM, tetapi kereta jadi slow. Sebab apa? Bila kita troubleshoot, berpunca di bahagian gearbox yang dah slip ataupun gearbox tu dah hilang power, sebab tu kereta hampa jadi berat. Kalau hampa tengok dekat sini, untuk produk Kelisa, kancil Kelisa Kenari kan, memang kena turun sekali dengan frame. Mana kata kita akan turun sebiji gearbox dan enjin tu di luar. Dan macam mana keadaan dia lagu ni, nampak tak ni? Kalau kita cabut enjin hampa, gearbox hampa di produk Kelisa Kenari, kita akan tukar sekali di bahagian oil flywheel yang berada di bahagian enjin, supaya kita selesaikan sekali kalau ada masalah leaking enjin sekali jalan. Dan macam mana keadaan gearbox dah lagu ni? Ni dah dalaman gearbox produk Kelisa yang kita buka tadi tu. Dan bila kita tengok di bahagian brake band dia, nampak tak ni? Di bahagian brake band yang memegang di bahagian forward drum dah mengalami kebakaran. So normal lah bila kereta hampa dah atas usia 10 tahun, 8 tahun ke atas, akan berlakunya wear and tear di dalam gearbox. Dan macam mana keadaan brake band yang baru, nampak tak perbezaan dia? Hard baru dan hard lama. Mana kata bila kita buat full overhaul, kita akan tukar sekali di bahagian brake band ni, berserta sekali di bahagian oil seal dan o-ring yang berada di dalam gearbox. Dan bila kita cek di bahagian o-ring yang berserta di bahagian gearbox ni dah mula mengalami crash ataupun o-ring tu dah tak anjal. Bila jadi laku tu akan berlakunya pressure leak. Bila kita overhaul, kita akan pakai balik gearbox asal hampa dan kita akan bertukar sekali. Macam biasalah, kita akan tukar sekali. Ni barang-barang baru yang kita rendam di bahagian piston reverse. Nampak tak ni? Kita akan tukar yang baru dan kita tukar sekali di bahagian clutch plate yang berada di dalam gearbox. Sebab tu untuk overhaul, kos dia agak tinggi sedikit berbanding dengan kita pakai yang half cut ataupun yang lain-lain tu lah. Dan kalau kata hampa yang berada di area Pulau Pinang dan balik pulau mengalami masalah yang sama lagu ni tu juga, nak buat overhaul gearbox, servis gearbox, boleh cari kami di AYD Auto Service balik Pulau Pinang. Dan kalau video ni bermanfaat, tolong save video ni sebagai sebut tukan hampa dan tolong repost video ni agar kita dapat sebarkan kebaikan ni kepada insan-insan yang mencari dan memerlukan perkhidmatan lagu ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.